Siapa sangka seorang lelaki tua dengan perwatakan bersahaja pernah ditolak daripada masuk business school. Bapa mertuanya cakap yang dia akan gagal dalam hidup. Dan dia masih tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1958. Ialah seorang yang mengawal berbilion dolar dan digelar sebagai The Oracle of Omaha. Siapakah beliau? Hai guys, selamat datang ke Sirat Academy dan nama saya Syam. Hari ini kita nak selami kisah penuh misteri dan kebijaksanaan. Bagaimana dia ni boleh menjadi raja pasaran hanya dengan satu senjata? Kesabaran. Beliau ialah Warren Buffett. Saya pasti kebanyakan orang mesti kenal kan dia ni siapa. Kalau tak tahu, tak apa. Lepas video ni, pasti korang akan terpesona. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Warren Buffett dilahirkan pada tahun 1930-an ketika zaman Great Depression. Beliau lahir dan membesar di Omaha, Nebraska, Amerika Syarikat. Ayah dia adalah seorang broker saham dan juga ahli kongres. Rumah diorang ni sering dipenuhi dengan buku-buku keuangan, laporan syarikat dan carta pasaran saham. Sejak kecil, Warren selalu melihat ayahnya membaca laporan tahunan syarikat dan berbincang pasal saham. Dia selalu mengikuti ayahnya ke pejabat broker dan terdengar perbualan pasal-pasal saham. So, minat ni tumbuh secara semula jadi. Warren memang sudah menunjukkan minat luar biasa terhadap duit dan angka sejak dia umur 6 tahun lagi. Dia jual gula-gula, Coca-Cola, majalah dan membuat perniagaan kecil-kecilan untuk mengumpul duit. Pada umur 7 tahun, dia pinjam buku dari perpustakaan bertajuk Buku Itu Mengubah Hidupnya. Dia kagum bagaimana seseorang boleh buat duit daripada duit. Pada tahun 1941, ketika umur beliau baru 11 tahun, Warren mula membeli saham. Beliau membeli 3 unit saham City Service Preferred pada harga $38 seunit. Tapi tak lama lepas beli, harga saham jatuh ke $27. Dia memang panik time tu. Dia tunggu punya tunggu. Akhirnya harga naik ke $40 dan dia terus jual walaupun untung sangat kecil. Tapi apa yang lawaknya? Lepas dia dijual, saham tu terus naik lagi sampai $200. Dari situ, Warren belajar satu pelajaran yang penting yang membentuk falsafah pelaburan di seumur hidup. Sabar lebih penting daripada panik. Warren ni memang luar biasa dari orang lain. Pada umur 14 tahun, dia dah isi borang teks dia sendiri. Bayangkan, teks tu korang entah-entah pun tak declare. Pada umur 14 tahun juga, dia dah beli tanah ladang 40 ekar dengan harga $1,200. Dan pada umur dia 15 tahun, dia membeli mesin pinball dan mulakan bisnes mesin permainan. Punyalah obses dengan nak buat duit dia ni. Selalunya, dia simpan dan laburkan semula untuk long term. Di universiti, Warren bertemu dengan seorang mentor yang mengubah hidupnya. Benjamin Graham, bapa kepada value investing. Graham mengajar satu falsafah penting. Buffett faham tugas seorang pelabur bukan untuk teka market naik turun, tapi untuk beli bisnes bagus pada harga murah. Dan simpan selama mungkin. Bukan scalping, bukan swing, tapi whole trade. Yang kadang-kadang ambil masa bertahun-tahun. Pada tahun 1965, Warren beli syarikat tekstil bernama Berkshire Hathaway. Tapi syarikat tu hampir muflis. Jadi kenapa dia beli?
Ini bukan keputusan yang gila, tapi ini satu strategi yang sangat licik. Warren nampak potensi cash shield. Dia jadikan company ni sebagai kenderaan untuk dia tambah pelaburan. Maksudnya di sini, dengan setiap keuntungan yang dia buat daripada company ni, walaupun sedikit, dia akan terus labur semuanya ke company lain. Dia mula beli syarikat Gecko Insurance, Coca-Cola, American Express, Apple dan banyak lagi lah. Satu persatu, semua melalui prinsip yang sama. Value campur kesabaran bersamaan pulangan yang luar biasa. Warren bukan orang yang kaya cepat, tapi dia kaya dengan pasti. Pada umur dia 30-an, kekayaan dia hanyalah 1 juta. Tapi pada umur 60 tahun, kekayaan dia melepasi 3 bilion dolar. Sekarang, lebih dari 120 bilion guys. Hari-hari kau Shopee pun takkan habislah duit kau. Macam mana dia buat benda ni? Dia tak masuk market bila FOMO. Dia tak beli saham kerana hype. Dia hanya beli bila market panik dan orang lain menjual. So, kita sebagai trader, apa yang kita boleh belajar daripada Warren Buffett ni? Walaupun Warren hanyalah trade saham, tapi prinsip dia sangat relevan untuk trader macam kita ni. Apa prinsipnya? Entry hanya bila value yang jelas. Exit hanya bila perlu, bukan bila panik. Bersabar walaupun floating negatif. Jangan masuk posisi besar kalau conviction tak kuat. Dan paling penting, jangan lawan sistem sendiri. Kesimpulannya, Warren Buffett tak pernah tunjuk kekayaan. Tapi kekayaannya datang dari satu perkara, sabar yang luar biasa. Dalam dunia yang mengejar cepat, Buffett memilih untuk menunggu. Dan dari situ dia jadi raja. Korang pun sama. Janganlah fikir nak kaya cepat je. Kejar ilmu, sabar dan cari sistem yang terbukti. Sebab kadang-kadang keuntungan yang sebenar datang daripada mereka yang menunggu. By the way, kalau korang berminat nak belajar trading secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah. Saya akan guide korang dari A sampai Z secara percuma saja. Okey, ini saja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.